Sale 88. Ini dia phone bawah 2000 terbaik yang korang boleh beli. Model yang pertama, kita ada Xiaomi 17T. Kalau korang minat fotografi, aku rasa model ni paling sesuai untuk korang. Sebab phone ni guna setup kamera dari Leica. Leica ada sumbat tuning special untuk bagi hasil gambar jadi lagi cantik dan juga lagi menarik berbanding phone yang tak ada tuning daripada Leica. Dan kalau korang nak tahu, yang Series T daripada Xiaomi ni, dia offer experience flagship tapi pada harga yang lebih mampu milik lah. Untuk spek lain, phone ni guna chip Dimensity 8500 Ultra, guna screen AMOLED bersaiz 6.59 inci, support refresh rate 120Hz dan nits brightness phone ni agak tinggi iaitu 3500 nit. Bateri phone ni juga boleh tahan besar sebab dia guna 6500 dan korang jangan risau sebab phone ni support fast charging sampai 67W. Harga jualan untuk phone ni sekarang adalah sekitar RM1,800. Model yang kedua, kita ada iQOO 15R. Kalau model first tadi fokus pada fotografi sebab ada Leica kamera. Kalau model ni, iQOO 50R ni fokus pada gaming sebab dia ada bypass charging dan juga support refresh rate yang lagi tinggi. Lagi satu, iQOO ni pun lebih sinonim dengan phone gaming. Untuk spek lain, phone ni guna chip Snapdragon 8 Gen 5, screen AMOLED bersaiz 6.59 inci, resolution 1.5K dan support refresh rate 144Hz dan support nit brightness yang tinggi iaitu 5000 nits. Bateri dekat phone ni memang tak relax sebab dia guna 7600 mAh, support juga fast charging 100W yang aku rasa memang kaki game suka. Harga jualan untuk phone ni adalah sekitar RM2,100. Model yang ketiga, kita ada Vivo V70 5G. Kalau model Xiaomi tadi fokus pada kamera dengan collab Leica. Kalau dekat Vivo, kita ada Zeiss. Zeiss pun dia ada respirasi untuk bagi hasil gambar jadi lagi cantik dan lagi menarik. Spek lain, phone ni guna chip Snapdragon 7 Gen 4, screen dia 6.59 inci, AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Lepas tu nit brightness dia agak tinggi iaitu 5000 nits dan ada juga penerapan IP68 dan juga 69. Untuk kapasiti bateri, phone ni guna 6500 mAh dan support fast charging 90W. Harga jualan untuk phone ni adalah sekitar RM2,000. Model yang keempat ni, kita ada Honor 600 dan model ni mungkin model paling menarik sebab apa? Design dia sama ataupun saling tak tumpah macam iPhone 17 Pro. Tapi phone ni offer spek yang lagi better dan harga dia lagi murah daripada iPhone 17 Pro. Untuk spek, phone ni guna chip Snapdragon 7 Gen 4 sama macam Vivo V17 tadi. Guna screen AMOLED 6.57 inci dengan refresh rate sampai 120Hz. Ada bateri yang besar iaitu 7000 mAh, support fast charging 80W. Untuk setup kamera, phone ni ada dua je kamera belakang dengan sensor utama ada 200 megapiksel. Untuk harga jualan, phone ni dijual pada harga sekitar RM1,900 sampai RM2,000. Jadi itu dia 4 model terbaik bawah 2000 yang korang boleh beli sempena sale 88. Dan model mana yang korang target, cuba komen dekat bawah.